Hai semua, jom kita semula. Pagi yang cerah, Aina sedang bermain blok di ruang tamu. Tiba-tiba, dia terdengar bunyi plastik dari dapur. Bunyi apa tu? Aina bangun dan menuju ke dapur. Aina melihat ibu dan ayah memasukkan semua jenis sampah ke dalam satu plastik. Ibu, ayah, kenapa semua sampah dicampurkan satu plastik? Senang sikit Aina, campurkan je semua sampah, lepas tu terus buang. Betul, cara macam ni kita dapat jimat masa. Alamak, banyaknya sampah yang tidak diasingkan mengikut kategori yang betul. Seketika itu, Aina teringat apa yang telah ia pelajari di sekolah. Guru berdiri di depan bersama 3 tong kecil yang berwarna merah, hijau dan kuning. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang amalan 3R. Cikgu, 3R itu apa? 3R itu ialah reduce, reuse dan recycle. Ia merupakan cara mudah untuk kita jaga bumi. Reduce maksudnya kurangkan penggunaan barang. Contohnya, perlu ke beli air botol baru setiap hari? Tak perlu cikgu, saya mau botol air sendiri. Bagus Aina, itu reduce. Bila kita kurangkan, kita dapat mengurangkan sampah. Guru menunjukkan bekas plastik biskut. Reuse pula maksudnya guna semula. Selepas selesai makan biskut, bekas plastik ini boleh simpan barang apa? Boleh simpan manik saya. Tepat sekali Alia, itu reuse. Kita dapat menggunakan barang itu lebih lama. Cikgu, bagaimanakah pula dengan recycle? Bagus pertanyaan Aina. Recycle maksudnya kita semula. Kita asingkan sampah supaya boleh dijadikan barang baru. Guru menunjukkan tong merah, hijau dan kuning. Cikgu, warna tong-tong ini untuk apa? Bagus Mia tanya. Baiklah, sekarang cikgu akan menjawab persoalan Mia. Mari cikgu terangkan fungsi dan kategori sampah yang sesuai mengikut tong kita semula dengan betul. Baiklah, sekarang cikgu akan terangkan satu persatu jenis sampah yang betul mengikut kategori warna tong yang betul. Yang pertama adalah tong kita semula berwarna merah. Tong kita semula berwarna merah adalah untuk sisa yang berbahaya seperti mentol terpakai, bateri yang tidak dapat digunakan lagi dan ubat-ubatan yang telah tamat tempoh. Yang kedua ialah tong kita semula berwarna kuning. Tong kita semula berwarna kuning adalah untuk kategori sampah yang selalu digunakan di dapur seperti botol plastik air mineral, bekas minuman, botol sabun pencuci kain, botol dan bekas kaca serta tin aluminium. Seterusnya, yang ketiga ialah tong kita semula berwarna hijau. Tong kita semula berwarna hijau adalah untuk kategori sampah yang selalu digunakan dalam kehidupan seharian kita seperti buku terpakai, surat khabar lama dan kotak pembungkusan. Kalau kita campurkan semua sampah dalam satu tong yang sama je, tak boleh ke cikgu? Tak boleh Alia. Bila kita campur semua sampah atau barang yang telah digunakan dalam satu tong yang sama, ianya dapat mencemarkan alam. Dengan adanya kewujudan tong kita semula, ianya dapat mengelakkan terjadinya pencemaran alam kerana mengamalkan sistem pengasingan sampah yang baik. Kalau semua masyarakat mengamalkan 3R, barulah sungai akan bersih, udara jadi segar dan seterusnya bumi pun jadi sihat. Siapa nak jadi wira 3R? Angkat tangan. Saya, cikgu. Saya cikgu. Saya cikgu. Tak boleh macam ni, ibu ayah. Kita perlu asingkan sampah mengikut kategori yang betul supaya ini dapat dikitakan semula dengan baik dan tidak mencemarkan alam sekitar. Oh, ya ke anak? Tapi bagaimana pula cara untuk mengasingkan dengan cara yang betul? Melalui apa yang Aina lihat, sampah-sampah ini perlu dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu mengikut tong kita semula berwarna kuning, hijau dan merah. Kategori yang pertama adalah untuk tong berwarna hijau, iaitu seperti buku terpakai, surat khabar lama dan bahan yang menggunakan kaca. Kategori yang kedua pula adalah untuk tong berwarna merah, seperti bateri dan ubat-ubatan yang telah tamat tempoh.
Dan akhir sekali adalah untuk tong berwarna kuning, iaitu untuk bahan-bahan yang selalu digunakan di dapur seperti tin-tin barang masakan yang telah terpakai dan botol plastik. Wah, pandainya anak ayah. Kalau macam tu, mulai sekarang, kita mula asingkan sampah di rumah. Terima kasih anak ibu. Ajarkan ibu dan ayah tentang kita semula. Aina dan ibu bapanya membawa sampah yang telah diasingkan keluar rumah. Aina melihat dua rakannya dan menegur mereka. Mia, Alia. Aina, kami sedang asingkan sampah ni. Ibu saya kata, kalau kita asingkan sampah betul-betul, banyak benda boleh dikita semula, sama macam cikgu ajar. Ibu Mia keluar membawa kotak yang berisi sampah dan mendengar perbualan mereka. Bagus kan anak-anak? Kita jaga alam sekitar sama-sama. Wah, semua orang di taman ini pun asingkan sampah ya? Nampaknya Aina memang betul. Kita pun kena buat macam ni. Kan Aina dah kata 3R penting untuk jaga bumi.